Sekarang pukul apa? Hujan pula dekat Arau ni. Nak pi TTS Geng Utara. Sekarang baru tu 6.24. Apa nak sampai tak tahulah. Tak apalah, apa-apa pun kita gerak dulu lah. Hujan ke tak hujan ke, jom. Janji sampai. Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya nak ke Bertam. So nak pergi Bertam ni ambil masa dalam mungkin 2 jam, pelan-pelan 2 jam lah. Kalau laju tu sejam setengah lah kita kata kan. Itu untuk kita sekarang pun tak boleh bawa laju sebab cuaca ni baru lepas hujan, jalan pula basah kan. Lagipun tayar ni dia licin tau time hujan, tayar standard FKR ni. Sebab tadi saya dah membuang, saya break tayar belakang tadi, taklah laju saya bawa. Tapi bila break tu dia dah apa orang kata, slide. Itulah, kita tak boleh nak jangka lah. Tayar ni kalau kering perfect, bila time hujan lah. Ini dah masih lagi kat Arau. Gua Sanji. Oh, ada tu, tengok tu depan tu. Okay guys, maaf lah kalau kita bawa ni sebenarnya saya bawa ni sebab nak cepat kan. Tapi jangan tiru kat sini lah. Tu memang kita nampak tadi kan, Y15ZR, yang motosikal anak-anak muda lah ramai pakai. Terpaksa menyelit guys. Nak buat macam mana, kiri kanan ada kereta, kita menyelit tengah-tengah. Tu dia. Y15ZR banyak orang muda lah pakai. Kalau motosikal twin cam ni macam Honda RSX, apa Modena Z15 GT ni, ramai lah set-set abah-abah yang pakai. Otai-otai lah kita kata. Bukan, ada juga orang muda pakai tapi tak seramai Y15ZR. Tapi kalau macam Suzuki Raider tu tak ramai pula orang pakai sebab design dia tak berapa menarik guys. Tapi yang Modena Z15 GT ni, tak tahulah bila nak boleh menambatkan hati anak-anak muda kita ni untuk memakai motosikal. Ini kita punya jenama tempatan Super Moped 150cc yang power padu. Dia punya sekarang barang-barang part performance pun tak banyak lagi. Tunggu ada nanti kita bawa up engine dia lagi sedap lah. Boleh top speed InsyaAllah lah. Kalau dah bawa up jadi 180cc tu, ataupun ada yang pandai-pandai buat 200cc tu, mungkin boleh top speed yang lebih kencang lah orang katakan, 17, 18 kan. Tapi standard macam ni lah. Tengok tu, kereta banyak. Maklumlah cuti Raya Cina. Video ni dirakam sebelum Raya Cina, sebelum puasa. Kita nak pergi makan dekat Bertam. Saya difahamkan tak ramai lah yang nak join TTS Utara ni, Z15 GT Utara ni. Sebab tak tahulah sebab apa. Mungkin ramai-ramai ada program masing-masing ke yang boleh turun apa TTS ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Ada juga kenangan. Kita kata kita pakai motor, boleh lah kita jumpa kawan-kawan, share-share maklumat, apa input lah, pengalaman. Tengok depan tu ada lori guys. Tapi mana tak boleh, lori trailer. Dia nak ambil kiri, kita jangan ambil kiri, kita ambil kanan. Itu betul ada. Kita tak boleh, kita kena jangan ikut tak lori ni, kita kena elok pada dia. Sekarang kita pun minyak kat stesen minyak Petronas depan tu. Padu tok dia cukup mari. Kita pun penuh sini. Tapi kita tengok dekat turun lah. Sebabnya buat pergi Bertam memang cukup. Itu sajalah. Buat minyak, jom.
Dia 6.45 baru duduk kat Kok Diang. 6.35 dari Arau. Tengok cuaca kat sana tu macam elok lah, cerah kan. Tak tahu lah kot jalan macam mana. Tadi dah turun satu bar dia punya minyak ni. Saya borong 95 subsidi tu. Sebenarnya kalau dah turun satu bar ni, dah lama sikit kan turun satu bar, kita boleh bor RM4. RM4 penuh. Saya bor 3 pun tak penuh. Okey, jom kita pergi ke Bertam. Okey, kita sambung right ke Bertam. Sekarang kat Kok Diang. Bukan Kok Diang ni. Dah lepas Kok Diang. Lajulah Y15ZR sos tiram di depan tu. Dia potong. Tak apalah, kita try kejar dia. Yamaha je main single cam. Kalau motosikal Kapcai Jepun ni, Yamaha lah wakil tunggal single cam. Kalau Honda, Suzuki, Modena, Kawasaki ni twin cam kan. Tu warna layang macam ni 116, 117, 118. Dia steady 12. Saya maintain kelajuan sebab nak sajalah kita nak tengok Y15ZR di hadapan. Sajalah, lagi pun bukan saja nak main dengan Y15ZR depan ni pun, sebab kita dari tadi pun dah awal kita pecut kan, memang lambat. Dengan masa ni nak sampai sana dengan kawan-kawan janji 7.30. Kita bertolak dari Perlis pun tu dah potong dah Y15ZR 6.30. Nah, lewat lah. Kalau sejam lagi nak sampai Bertam tu. Kalau pakai Kapcai ni payahlah nak buat sejam daripada Arau sampai ke Bertam. Kalau sport bike Panigale ke CC ataupun koman-koman motosikal 50cc tu mungkinlah boleh buat kan. Tapi ni kita santai-santai lah pula masuk jalan Kampung Teluk Malik, Kampung Naga ni apa semua kan. Tahu sambil-sambil tu saya tak nak ikut jalan yang town lah, sebab traffic light banyak. Lepas tu kereta banyak time cuti ni. Mesti bukanlah, memang kita naik motor mudah tapi tak syok lah sesak-sesak. Baik ikut jalan macam ni. Tengok pemandangan santai, kereta pun tak banyak kan. Tu tengok tu pemandangan sawah padi menghijau. Dengan sunset dekat belakang. Macam ni baru right. Okay guys, memang layan lah Modena Z15 GT ni. Serius cakap, dia punya orang kata riding position dia memang cukup selesa lah untuk ride jauh. Dan cara tunggangan dia memang cukup syahdu lah, dengan enjin dia yang cukup mantap. Suspension dia pun okey lah, taklah teruk sangat. Tapi kalau nak sedap lagi kena tukar lah tayar, suspension, kasih lower sikit dia punya fork ni. InsyaAllah lah. Memang mari lah, memang sedap lagi lah. Cornering jangan kita tak boleh sangkakan lagi, memang layan. Sini dah kepala batas Alustar, kepala batas Kedah. Kita ikut highway lah, sebab saya tak mau masuk ke Alustar lagi, ataupun jalan langgar hutan kampung tu. Lagilah kereta banyak, traffic light banyak. Kat sini kita cross masuk highway. Sebab bila masuk highway kita terus beroket. Taklah kita kereta keluar macam tu, style tiba-tiba tu terkejut kita. Cina ni kereta banyak, jadi kena safe ride lah, hati-hati, alert lah kan. Kita pun kadang-kadang balik kot, lekor kot. Kefarduan, kesyahduan dia ketika mengambil cornering yang cukup mantap. Inilah Z15 GT padukan Dodge. Ni dalam keadaan laju 110, 110, 111, 112, 113. Hak laju tempatan. Ni bukanlah, ni hak melebihi hak laju di atas highway.
13. Dengan angin kuat di hadapan, kita try tengoklah dia boleh top speed setakat yang macam mana 34, 135 macam tu lah. Tu angin kuat lah kalau turun bukit tu atau jalan yang lebih menurun, angin tak kuat di hadapan, boleh lah dapat 14 kan. Tapi memang kena adjust poket lah kalau pakai sport rim Y15ZR Yamaha yang berat ni, berat gedabak ni, besar gedabak, berat pun berat jugalah. Sebab tu kena pakai rim yang betul-betul lah, bukan terlalu ringan pun tak nak juga. Dia seeloknya rim yang boleh bagi kita lajak, ada lajak kan. Kena pandai juga pilih rim ni, sport rim ni. Ini gurun, terpaksa terus, tak berhenti. Ramai orang kongsi Fat Chai, ramai air Cina. Orang Melayu pun sambut air Cina balik kampung. Tengok tu, ambil kesempatan cuti untuk berjumpa sanak saudara. Ke mana pun hati-hati di jalan raya. Semoga tak jadi apa-apalah. Okey. Dah kita pun sampai Bertam. Inilah sejam 35 minit macam tu lah. Nampak tak jam tu? Tadi 6.40 daripada Kodiang. Alhamdulillah. Okay lah, beli motor Cina pun tak apa juga. Kalau nak beli pun kan, nak support negara China, ini support buatan Malaysia. Alhamdulillah kita dah sampai ni Plaza Tol Bertam, Kepala Batas, Penang. Sejam lebih lah, sejam 40 minit daripada Arau tadi. Minyak pun dah tinggal, dah turun 3 bar lah. Tapi pecut juga lah. Pecut tak, kita nak tengok geng-geng ni dan lokasi tempat lokasi nak jumpa tu confuse. Maklumlah kita berkawan sini. Tu tengok tu suku 635 kat tadi dari Arau, tak silap. Okey guys, lagi sampai kedai tu kita video balik. Ni saya nak off. Tak ada apa? Orang tak tahu. Nak buat gambar ni dalam dekat ya. Kita kena naik bro. Banyak bagi renggang. Kalau banyak kita macam itu kami susun rapat tu. Apa ni? Buat panjang. Yang itu belah sebelah ni ah. Ya. Itu belah center lah. Rapat. Oi, tak apa kita. Tak main kan. Kita nak main awal dak lah. 5% nak lewat. Dah video lah ke?